lap. Jangan nampak, tengok hitam. Kan boleh nampak dah bersih semua. Dik, tengah buat apa dik? Dia pakai kain macam lap, macam mana nak bersih oh. Dia rasa tengok minyak-minyak lagi punya. Gini nak kan nampak minyak-minyak bekas. Kain ni untuk normal boleh lah. Anda kalau nak lebih bersih, lebih rasa seronok, anda patut pakai apa? Pakai steam. Ini apa? Ini panggil lap biasa, janji lap abuk tak ada aja. Jom semalam aku bawa beli itu satu steamer. Aku kasih tengok. Boleh nampak? Oh. Isi dengan air siap. Okay, sini ada satu lampu. Dah boleh steam time, dia jadi warna hijau. Kita demo kat sini. Steamer ni pakai maya senangnya. Okay, first kali nak kena buang air dulu sikit. Dah buang, steam aja. Nampak dia air ada. Oh. Okay. Steam. Penting mau slow. Lap. Jangan nampak tengok, hitam. Kenapa? Pasal wap panas ni dia dah pecahkan dengan minyak dengan kotoran ke atas. So kita lah akan menjadi lebih bersih. Lepas tu anda boleh rasa dia tak berminyak. Steamer ni selain daripada cuci interior PVC ni, plastik ni, dia pun boleh cuci celak juga. Macam celak-celak ni kadang-kadang pakai dengan air disembar dalam basah kan. So kita pakai dengan steamer. Pakai dengan balon sikit lah. Gosok dengan yang penting yang mana tempat-tempat letak wayang ni. Okay, dah siap. Ambil kain, bersihkan dengan air. Kan boleh nampak dah bersih semua. Ya, betul. Betul tak? So ada steamer, cuci celah-celah tempat, maya senang. Tak payah risau, air sembal dalam cushion basah, kapet basah, sana basah sini basah. Okey, sesiapa nak cari mesin steamer ni, bolehlah contact dengan Anti-Rain. Okey, terima kasih.